Henti tuntut hak masing-masing seluruh negeri, terutamanya Sarawak, wajar contohi Selangor. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati menemplak kerajaan negeri, terutamanya Sarawak yang seringkali membangkitkan isu tuntutan hak mutlak. Sebelum ini, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menyuarakan kebimbangan baginda terhadap amalan setengah negeri yang memperbesarkan isu hak negeri serta menegaskan perlunya kesedaran terhadap kepentingan nasional yang lebih luas. Baginda turut menegaskan prinsip kedaulatan negeri dan takbir urus tempatan sememangnya penting, namun ia tidak boleh dilaksanakan secara keterlaluan sehingga menjejaskan kepentingan nasional yang lebih besar. Baginda mengingatkan bahawa sejarah menyaksikan Selangor berkorban demi pembangunan negara apabila menyerahkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan tanah Istana Negara kepada Kerajaan Persekutuan. Lantas sentimen kenegerian yang melampau amat mengecewakan kerana ianya mengabaikan semangat keluarga besar Malaysia. Dalam pada itu, senada dengan Sultan Sharafuddin, pemerhati menegaskan tindakan negeri-negeri terutamanya Sarawak dilihat semakin melampau dan dilihat tidak habis-habis membuat tuntutan hak sendiri di mana ia juga dianggap mementingkan diri. Pemerhati berkata jika Selangor boleh banyak berkorban demi negara dengan tidak mempersoalkan sebarang hak, mengapa Sarawak begitu angkuh tidak boleh melakukan perkara yang sama? Tegas pemerhati, tindakan Sarawak begitu melampaui batas dalam mengutamakan hak sendiri boleh menjejaskan keselamatan, perpaduan dan kerangka sosio-ekonomi negara.